Banglo Camelot di Bukit Tunku atau lebih dikenali sebagai Banglo General ini merupakan antara banglo yang dikatakan paling berhantu di ibu kota Kuala Lumpur. Banglo ini juga dikatakan pernah menjadi lokasi pembunuhan di mana mayat telah diseret ke kawasan kolam di bahagian belakang banglo ini. Namun, kesahihan kisah ini tidak dapat dipastikan. Yang lebih jelas adalah banglo ini pernah didiami oleh seorang datin yang berbangsa Cina.